Saya tak faham lah guys. Saya bersungguh-sungguh salah, saya tak bersungguh-sungguh pun salah. Korang nak saya buat macam mana? Terlebih dahulu saya nak mohon maaf kepada yang menonton video ni kalau saya ada tersalah cakap, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, tapi saya tidak bermaksud nak buang masa korang dengan menonton video ni ataupun ada rasa hati ke kecewa ke. Dan selepas korang menonton video ni, kalau korang rasa korang nak unfollow saya, terpulang. Bukan apa guys, saya mendapat komen, antara komen yang saya dapat di mana dia memberitahu saya bahawasanya dia dah follow saya lama dan dia dapati konten saya ni mendata je daripada dulu. Sedangkan saya sedang mencuba untuk buat yang lebih baik. Dan juga dalam video-video saya, tak pernah pun saya nampak komen dia guys. Tapi tiba-tiba komen dia muncul. Kalau ianya adalah satu kritikan yang membina, saya ambil secara positif. Tapi saya terasa jugalah tersinggung. Takkanlah sepanjang video yang saya buat, banyak-banyak video yang ada, takkan tak ada satu pun kebaikan sedikit yang boleh dikomenkan. Memang saya terasa hati guys. Saya tahu konten macam saya ni, korang takkan rugi pun kalau tak follow. Sebab dekat luar sana, banyak konten creator, mereka-mereka yang membuat konten cerita seram yang lebih bagus lagi, yang lebih baik daripada saya pun ada. Banyak sangat. Saya akui, konten cerita seram saya ni grade yang paling rendah sekali. Tak layak pun untuk mendapat supporters, tak layak pun untuk mendapat followers. Tapi hakikatnya saya perlukan semangat juga daripada korang. Tapi pada masa yang sama, saya tak boleh paksa korang untuk korang bagi support dekat saya. Sepanjang saya buat video ni, saya minta maaf kalau banyak sangat keburukan, tapi saya sedang mencuba dan berusaha. Saya hanya perlukan sokongan sahaja. Kalau korang nak komen, nak kritik pun boleh, biarlah ianya membina. Cuma saya rasa kecewa lah, agak terasa macam tergugat. Di mana dekat luar sana, konten-konten orang bergaduh, konten-konten orang bercerai-berai, konten-konten yang kita tahu ini adalah sekadar konten, tapi dia mencetuskan macam kontroversi. Ramai yang menonton, ramai yang tengok, ramai yang suka. Tapi untuk saya tak menyentuh apa-apa isu. Saya hanya membuat konten penceritaan kisah seram. Itu pun mendapat tentangan yang yalah dikatakan saya ni membosankan, mendata. Saya sedang mencuba untuk bagi yang terbaik guys. Tapi terserahlah pada korang. Kalau korang suka, korang follow, saya hargai. Kalau korang tak suka, korang nak unfollow pun tak apa. Saya tak paksa korang.